Tahu tak siapa punya hari jadi? Cuba tengok saya ke adik saya? Oh, lupa pula. Adik! Adik! Ni. Adik cepat. Hai. Ini. Cuba tekan siapa punya hari jadi. Kosong. Siapa punya hari jadi? Kosong. Adik mana maksudnya hari jadi adik. Yeay! Okey. Hari ni kita nak review semua hadiah hari jadi adik yang dapat daripada kawan dia. Okey, ni siapa bagi adik? Adana. Dia happy birthday. Ada tulis-tulis lah. Dia gunakan bateri. Dan ini saya bagi kepada adik saya. 5, maksudnya RM10. 2, 4, 6, 8, 10. RM10. Okey. Tengok slime ni. Sebenarnya slime dekat sekolah dia liquid. Tengok cantik warna putih, tak nampak. Dia nampak. Dia boleh campur. Happy birthday adik. Okey. Ni warna ungu saya beli. Hari ni kan 21 April. Adik lahir 21 April ya. Esok hari jadi. Yang ni warna hitam. Kan 22 April. 22 April nanti esok kita orang akan pergi keluar dan tengoklah pergi makan kat mana. Sebab saya akan buat video kita orang tengah makan. Atau ada orang tu. Cakaplah. Happy birthday Zizan. Okey. So kita tengok abang saya akan raka, kita akan pilih mainan. Dah. Warna merah. Sekejap. Ni warna merah. Sekali mestilah. Ini warna biru. Kau adik balik dulu sekejap. Dan BFF adik dulu pertama. Ni slime adik tak penting pun abang dia bagi. Penting. Okey, ini daripada kawan baik dia, BFF Azim Izzuddin. Okey, Azim Izzuddin, kalau korang nak tahu, dia ada video Muhammad Azim Izzuddin. Dia buat dengan Anik. Dia tulis semoga bahagia selalu dan selamat hari jadi adik dari Azim. Okey, jom kita rasa kek ni macam mana. Nak buka? Tak jelas. Ini kita orang dah makan. Okey, macam ni korang. Dia bulat berbentuk warna-warna. Dia ada bulat, dia ada bentuk. Korang RM10 satu kotak ni. Ada coklat kat dalam. Mudah. Yang tinggal dulu rasa. Tak boleh tahan. Ke? Ingat. Ada dompet daripada Mia. Hantu raya. Tak boleh rakot. Pokemon Rap. Yo, that's yo. Jom kita buka. Daripada Mia. Okey, macam ni. Kita buka ke dalam. Itu dia ada zip. RM3 Ada RM3 kat dalam. Tak ada. Yang ni RM3. Okay. Mana RM10 adik? Ada kat tu. Okey, dompet. Next. Kita ada tam-tam. Siapa bagi? Isyad Luqman Akib. Kalau adik panggil dia, tak boleh, nanti dia marah. Dia cakap kalau adik bagi dia hadiah, kalau adik sebut nama dia, betul adik panggil, nanti dia marah. Isyad Luqman Akib. Gitu comel. Kalau tak dia marah sama orang.
Dah. Okey. Nak. Tam-tam. Pada Isyad Luqman Hakim. Next. Ini saudara kita orang, Akil. Akil, yang main kat Pirate Challenge, bukan Harith. Nama dia Akil. Khairul Akil. Kat Pirate Challenge tu, dia bagi kotak pensel. Dia letak pensel. Macam ni. Okay, next. Peanut, keropok. Ni saya tak suka kacang, tapi adik suka. Yang tu daripada Isyad Luqman Hakim. Isyad Luqman Hakim lagi. Jam pasir. Namanya dirasa kat Raya Mikael. Jam pasir. Raya Mikael. Raya Mikael. Ni Isyad Luqman Hakim. Coco Bean. Isyad Luqman Hakim juga. Isyad Luqman Hakim. Roka. Isyad Luqman Hakim. Roll. Yang ni dirasa Hairul. Hairul. Sekejap saya nak makan sedap. Tak boleh tahan lah Azim. RM10. Pakai Agim. Dia bagi dua. Kalau minta satu je dia bagi dua. Tisu. Daripada Dania Nur Aisyah. Ya, ada dua lagi. Kasih. Nah, ini Ni daripada pemadam dan nama dia apa? Syak. Apa nama dia? Dia kelas Ehsan, kelas Naim. Apa yang nama dia? Fazlin. Kristina Hazwani. Kristina Hazwani. Dia pemadam dengan Syak. Okey, yang ni selotip. Selotip dia tak tahu siapa bagi selotip. Tiba-tiba je ada kat beg adik. Dan pemadam. Yang ni yang tak tahu ada kat van adik. Nama dia apa? Z. Nama dia. Adana kot. Pen. Ashraf. Kamera. Jam pasir lagi. Yang pasal dia tak tahu apa bagi. Dan akhir sekali, dia pula. Celi ni Isyad Luqman Hakim. Isyad Luqman Hakim betul lah. Okey. Sampai sini je video kita orang. Lepas ni ada lagi mystery box. Ni mesti orang English sekarang orang suka main. Orang English. Okay. Tunggu sama dengan aku. Jap. Kau tengok ah. Buat tengok. Dia bagi semua. Kopi candy. Bersyukur kita Big Foot. Bersyukur harga minum makan dia. Apa ya? Kabuki. Kabuki. Sayur pedas dengan bagi akak satu, akak cakap kan. Akak nak apa? Bagi akak sayur ni. Lepas tu nak pedas. Pedas boleh. Kau nak sotong? Ya. Okay. Jangan tunggu sebentar ni. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.